Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel saya. Bagi yang mana belum subscribe lagi, subscribe dulu untuk saya hasilkan lebih banyak lagi video. Okay, untuk video kali ini saya nak ajar cara guna sisik. Sisik ni dia sebenarnya dia ni sabuk pula kulit kayu. Kulit kayu sejenis kayu akasia dan kayu besar dalam dia lah. Yang mana sisik ni biasanya breeder Thailand dia guna dah, sebab sisik pun datang daripada Thailand. Untuk sisik ni saya ada dua. Untuk sebotol ni, sebotol kacau ni isi padu 380 ml. 380 ml saya jual RM5 dah. Ni sisik. Dia proses dia ni dia bukan rebuh, tapi dia kita rendam je lah. Tapi ada cara dia kita rendam untuk dia ni tak buruk lah, tak memburuk. Dia tak bau busuk. Hasil daripada sisik tadi dia jadi buruk dalam air. Ni dia tak bau busuk, tapi dia bau macam akar kayu lah, macam herba gitu. Sebab dia daripada pokok, okay? Dia bukan daun, dia bukan macam ketapel. Tetapi cara dia guna lebih kurang ketapel. Dan untuk kita gerum, kita boleh campur sisik dengan ketapel dah. Ni saya setting air untuk blue rim dah. Air ni air beras dan juga garam, garam lebih ke secubit untuk SU tank ni. Untuk SU tank ni kita buat garam secubit. Lepas tu untuk sisik dia kalau blue rim ni dia tak sebanyak. Dia sisik ni dia bukan ketapel. Dia tak super ketapel. Ketapel kita nak berparti, ketapel kita nak pekat. Siapa dia ikan pekat melikat tak apa. Dia tak ada masalah untuk ikan. Bukan dia baik lagi untuk ikan. Tetapi sisik jangan. Sisik ni kita masukkan sikit je. Air tu biar kuning gitu je. Kalau kita berbanyak nanti dia akan bahaya ke untuk ikan kita. Akan suri mata ikan kita. Boleh buat pada ikan kita saat ni buta. Okey, cara kita buat sisik. Sisik tak sebanyak, lebih kurang gini je. Ni pun rasa nak pergi pekat lagi, buat sikit lagi. Okey dah, cukup dah untuk blue rim. Lebih kurang setara ni je. Lebih kurang kuning-kuning gini je untuk blue rim dah. Kalau banyak-banyak nanti boleh merosakkan mata ikan. Okey, kita kacau dulu sebab tadi saya buat garam, tak kacau lagi. Kacau siap. Atau kita boleh masuk dah ikan kita. Tetapi berbeza dengan kita nak groom dah. Groom kita buat sikit juga. Cuma kita buat ketapel tu biar pekat. Dia boleh mencepat naik pecah warna ikan. Sebab biasa saya buat baru ni, saya buat air ni lah, air sisik ni saya groom ikan yellow fancy. Ternyata cepat, lebih kurang seminggu je dah pecah kalar dah. Air pun berhenti dah. Okey, kita ambil ikan. Ni blue rim baru ni tapi jadi mabuk dah sebab saya tak ada apa ni. Tak ada nak buh dalam air sisik. Sebabnya blue rim kata orang lah, kata setengah orang dan juga kata seller Thailand, dia kata blue rim ni jangan guna ketapel. Sebab kalau kita guna ketapel, ikan blue rim kita saat ni akan jadi mabuk. Dah cepat jadi maba, dia juga dia akan rosak rim, dah penuh rim biru tu. So lagu mana cara dia, iaitu kita guna air sisik ni untuk groom dan juga untuk guna kegunaan biasa lah untuk kawal air. Jadi setakat ni saja untuk perkongsian saya pada hari ini. Yang mana nak sisik ni dalam ni tinggal terbanyak lebih kurang belah berapa botol gitulah, berbelah-belah botol. Siapa dia nak boleh cepat-cepat PM di talian di bawah description 0182554908. COD area tempat sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.